negara ini telah menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Maka penguasaan bahasanya bukan sekadar menguasai, tapi harus ditingkatkan sebagai bahasa lingua franca dan juga bahasa ilmu. Maka kurikulum bahasa di sekolah dan universiti juga harus ditingkatkan seiring dengan tuntutan masa. Sebab itu kita mulai sekarang saya jelaskan tentang keperluan bahasa dan menuntut supaya semua sistem pendidikan dalam negara kita menetapkan dan mewajibkan bahasa Melayu mengikut kurikulum kementerian, termasuk sehingga SPM, sama ada di sekolah antarabangsa. Ramai anak-anak Malaysia yang di sekolah antarabangsa, tanpa kecuali diwajibkan mengambil ujian bahasa Melayu, SPM dan juga sejarah Malaysia.